Hai, selamat petang. Apa khabar guys? Right, hari ni kita ada satu job. Toyota Avanza. Okey, apa berlaku kat Toyota Avanza ni? Kes misteri. Okey, apa jadi? Kereta ni owner tengah bawa-bawa, tiba-tiba kereta dia mati. Owner pun ingat kereta dia overheat ke apa ke. Rupanya tak. Setting dia putus. Dah jadi macam rambut dah. Ni ha. Alah, sangkut pula. Ni ha. Buat ni. Okay. So, kenapa batting dia boleh putus? Batting dia putus. Tensioner ni jam. Okay, ni dia punya idle tensioner kita panggil. Okay. Jadi tensioner ni dia pakai bearing tengah ni. So, dia dah jam. Dia tak gerak langsung. Okay. So, bila dia dah tak gerak langsung, jam. Putus lah batting tu. Makin lama makin panas. Bat tu putus lah. Okay. Alang-alang dengan tu, kita check tengok mileage kereta ni. Dah 200,000. Kita pun tanya lah dengan owner, pernah tukar thermostat dengan water pump tak? Owner kata pun tak pernah. So, inilah water pump dia. Inilah thermostat dia. Okay, nasib dia baik, thermostat dia belum jam lagi. Tapi dah lama, dia dah mula nak mengeras. Tak boleh nak tekan dah ni. Okay, so kita suggest pada owner, tukar sekali water pump, tukar sekali thermostat. Dan untuk coolant dia, kita suggest pada owner untuk guna coolant Yako ni. Right, pasal apa? Sebab coolant ni dia baik untuk keadaan cuaca kita. So coolant ni made in France. Okay, made in France. Kereta ni made in Jepun. Tak ada hal, boleh pakai. Okay, baik. Bagi korang yang ada masalah macam ni, nak selesai masalah, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport, Sarung Tamun, Ipoh. Bye bye.